berfikir tentang peristiwa dan hikmah sejarah. Ini selalu masalah dekat sekolah. Dekat sekolah, kita tidak melatih pelajar untuk berfikir tentang topik tersebut, untuk berfikir tentang rasa Nabi ketika itu, suasana orang sekeliling, apa cakap-cakap, psikologi, jiwa Nabi. Nabi ada anak isteri yang ramai, bebanan yang Nabi kena terima, hinaan, seksaan. Kita tak bawa perasaan dan rasa itu di sekolah. Jadi, bila kita tak mengajak anak-anak, maka anak-anak tidak boleh berfikir tentang peristiwa dan hikmah sirah. Maka, baca fakta, lepas tu ujung dia pengajaran. Jadi, kita pergi pengajaran pun hafal ikut formula. Pengajaran pertama A, pengajaran ACDB. ACDB ni pengajaran untuk Nabi menerima wahyu. Okay, kita hafal fakta dah, hafal dah tadi, hafal tu jawab bagus. Dia tak menjiwai, kerana menjiwai itu bermula dengan ajak anak-anak untuk berfikir. Nanti dia ada satu training khas, topik dia adalah tentang topik berfikir. So nanti kita akan bincang.